Lepas 2 minggu, angkat sumpah Timbalan Perdana Menteri dan semua menteri. Apa dia buat? Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, 47 kes rasuah. Azam Baki. Kita bukan tak tahu siapa kamu. Kamu boleh jadi alat dan perkakas kepada kerajaan sekarang. Izam. Kau macamlah kami tak kenal kau. Sebab kami ada tahun 98. Macam mana perjuangan kamu. Macam mana kamu memuji dan melambung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kerana merajuk, kerana kurang kasih sayang, kerana hujudnya Bro Azmin, kau tinggalkan perjuangan. Dan aku rasa sebenarnya semenjak kau tinggalkan perjuangan, sebenarnya yang gila tu engkau, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Engkau yang gila. Dah berapa banyak parti kau masuk, semuanya gagal. Sampai pernah buat parti sendiri pun gagal. Sekarang siapa yang gila sebenarnya ni? Dan yang kau cakap pasal Timbalan Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, Datuk Seri Zahid Hamidi, ketika itu dia tidak bersalah lagi. Belum dia dapati bersalah oleh mahkamah. Macam mana kau nak kata dia bersalah? Begitu juga pendapat daripada pihak pembangkang. Selagi mahkamah tidak menjatuhkan hukuman, bermakna orang itu masih belum bersalah, masih boleh menyandang apa jua jawatan. Dan akhirnya pihak pendakwa yang mendakwa Zahid Hamidi ini sendiri bersetuju untuk tamatkan kes ni. Jadi sekarang ni, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi ini seorang pesalah? Sebab tu cakap kau ni dah bengong kau ni. Kan? Tengoklah fakta betul-betul. Jangan bercakap mengikut nafsu kerana kemarahan atau kegeraman atau kekecewaan diri kau sendiri. Faham? Dan kau kaitkan pula lagi Azam Baki. Betulkah? Adakah Azam Baki saja dia perkakas kepada Kerajaan Perpaduan? Tidak. Sebab PDRM dan juga SPRM, badan-badan yang mempunyai kuasa untuk menangkap atau menahan orang-orang yang salah, semua dibebaskan dan tidak dikongkong oleh Kerajaan Perpaduan. Diberi kebebasan sepenuhnya. Tak kira siapa pun dalam negara ini, adakah dari dalam badan kerajaan ataupun daripada dalam parti kerajaan ataupun daripada pihak pembangkang yang membuat salah tanpa mengira darjat. Sama ada dia presiden, sama ada dia timbalan presiden, sama dia adalah MP dan rakyat biasa, tetap akan ditangkap dan disiasat. Jadi sekarang ni yang kau panas sangat dengan Azam Baki ni kenapa? Kerana aku lihat betul lah pada zaman PN PAS dulu Azam Baki ni seolah-olah tidak function. Tapi di dalam pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat di awal-awal dulu pun Azam Baki sudah mula menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Menangkap, memberkah jerung-jerung yang mana di zaman PN PAS tidak berani nak usik. Tapi di zaman Kerajaan Perpaduan, beliau menjalankan tanggungjawab dia dengan baik.